Oi, lecin cik oi. Okey, hai, assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel Rezeki Padu. Okey, untuk video kali ni aku nak pergi angkat bumbu, nak tengok apa hasil yang ada dalam bumbu kita. Okey, jadi jom kita tengok sama-sama guys. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Cek balik button subscribe kepada hangpa semua. Okey, let's go sekejap. Okay, kita ambil kayu dulu. Hari abang nak cakap bumbu kita. Ni dia. Okay, bumbu ada berapa? Dua. Ada dua kan. Okay, jom let's go. Okay, parit depan ni. Depan rumah tok aku. Kami tahan bumbu depan ni. Okay lah. Okay, mantap baik lah. Langit nak hujan kan. Nak gelap. Jadi jom kita tengok tu. Kat bawah titik tu. Parit ni baru cuci tu. Baru korek. Okay. Masak tu. Oh tidak. Dia nampak bui-bui tu. Kelembang dah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tu dah. Buat. Ni bumbu satu. Ni dia. Ni dua. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jom kita tengok apa yang ada. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bunyi dah tu. Tengok, tongging kat dalam parit ni. Ambil kayu tu buang daun dulu. Okey tu. Buang tepi tu. Okey. Ush, tu ada. Ush, elok. Bismillahirrahmanirrahim. Ush. Ush. Ada belut kan? Alhamdulillah, ada belut. Ada belut ni kata lapau. Besar belut. Oh, alhamdulillah. Boleh lah ni buat sup. Sup belut kan? Padu. Mantap. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil kita bubuh dalam timba. Oi, lecin cik oi. Tak pergi ni. Selok begitu. Selok bagi selok. Ambil ikan tu. Ambil ikan lah. Bismillah. Alhamdulillah. Selok tau. Memang terbaik. Ui. Uish. Okay. Sekian lama. Uish. Uish. Sayang. Alhamdulillah. Belut kan? Besar. Hop. Hop. Oh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bumbu yang kedua. Okay. Alhamdulillah. Sekok sepat lagi ya. Sepat tu puyuh. Puyuh. Puyuh kan puyuh kan? Nak ambil je lah. Ambil. Ha? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Oh, okay. Pantang. Okay. Kita lepas balik kan? Sebab dia kecil. Okay, disebabkan pot tadi tu dia tak apa nak masuk. Dia tak apa nak cun. Jadi kita bawa ke tempat yang lebih terbaik lah. Pot tadi lah. Mulut dia dah benar? Benar. Okay, tak boleh tempat tadi. Okay, selamat. Ada belut. Okay, alhamdulillah. Setelah kita hasil kita kutip hari ni. Mantap. Okay. Okay kan, ayah aku letak balik satu lagi bubur ni. Besar-besar terapi awak parit depan ni. Nak tepuk tangan. Okay, letak balik ya. Aku ingat tapi casting pagi ni, tapi tengok nak hujan. Jadi lelek tu lah. Terbaik. Okey, alhamdulillah. Setelah terbaik.
Okay lah, ayah beli bubur tu kat mana? Bubur ni beli dalam TikTok. TikTok? RM16.95. RM16.95. Bubur hak tu lah, bulat lah. Bubur bulat tu. Setakat lah ni memang berbaloi lah beli dah. Banyak orang dapat lah. Banyak orang dapat. Ingat beluk ni berapa ekor dapat. Talapiak ni berapa kali goreng lah. Boleh lah buang sikit nak. Yang bubur besi tu RM15 lah tu. RM15. Bubur besi kan. Tapi kalau sini orang panggil nama dia tu pun nak syok sikit lah. Orang panggil dia minta maaf lah, bubur pelak. Mungkin lak kot kan. Cina kata lak ni bagus lah kan. Betul. Dah mencarut kan. Okey, mantap. Mantap. Okey, jadi kita akan masak terus ya ikan yang baru kita naik pada bubur tadi. Okey. Tak banyak mana pun kan. Talapia tu 3 ekor. Jadi aku nak siang ikan talapia ya. Yang beluk tu kita akan simpan lah. Ataupun ayah aku akan siang lagi. Sebab dia berdarah lah. Dia berdarah. Kita nak goreng terus ya. Fresh-fresh ya. Goreng kan. Aduh. Malam-malam. Siang lu kan. Wah, semua. Okey. Dah. Ni kau cicah dengan sambal kicap Tarik. Sur mari. Jadi kita pun dah siap siang. Jadi kita goreng dah. Kita nak masak isi fresh dah tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. 3 ekor pun kita buat cicah dengan kicap sambal kicap. Kicap tu kita buat bawang, kita buat cabai cili padi kan. Cabai cili padi. Lepas tu kita buat bawang sikit. Kicap lah. Betul. Goi. Makan dengan nasi lah. Memang terbaik lah. Jom kita masuk ikan tu. Tak. Okey kan, alhamdulillah. Kita dah siap prepare dah. Ni ayah aku buat ah. Oh, sambal kicap tarik tah. Orang yang padu nak nyok kan. Okey, ni aku dah garam kunyit aku dah buah. Allah dah yak sikit pula tapi tak apa. Boleh tu. Lepas tu kita akan goreng fresh-fresh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita isi minyak sikit. Bagi dia lebih sikit lah. Okey, you know. Okey kan. 3 ekor ah. 3 ekor. Okey, api pun dah buka. Alhamdulillah. Sekejap. Tengok. Okey, sambil-sambil kita tunggu minyak panas tu kita goreng ikan ni dengan apa? Garam dengan kunyit. Bagi dia ni lah, ada perisau sikit lah. Mantap baik. Alhamdulillah. Fresh lah bang. Fresh punya. Fresh daripada ladang. Sur mari. Oi, nak tak? cik ke kemarin-kemarin tu. Jadi kan, kalau duduk kampung, ikan tak payah beli. Agak-agak bubur masuk tu tidak ala duduk kat benak awak nak nampak cari market tu. Yang aku bagi bangkit peringkat bubur lah. Ada ikan, alhamdulillah. Rezeki kan. Okey. Tak, macam-macam lah. Kalau kita nak rasa minyak tu panas, kita suruh tangan sini lah. Okey. Ni untuk orang yang expert lah. Adik-beradik kat rumah tak berani nak buat. Jangan lagi kena tangan. Kita check lagi. Ada ya. Okey. Oh, ni dah habis bunyi ni tanda dia tengah panas. Dia dah ready lah. Oh ya. Dia dah buat amak lah minyak ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Padu. Fresh lah. Okey kan. Fresh lah. Isang pun merah lagi tu. Nak kata.
Allah. Kita biar dulu. Okey kan, setengah tempat ikan tilapia dia ada bau lumut kan. Dekat rumah untuk aku ni ikan tilapia dia tak bau lumut lah. Ada bau macam bau ikan biasa, yang biasa kan. Tapi kalau setengah tempat tu macam lombong ke apa kan, ada bau sikit lah, bau lumut. Jadi bila nak makan yang jenis bau lumut ni, dia rasa berembang. Dia rasa berembang sikit sebab dia macam mana nak tahu bau lumut lah, mau tahu kan. Macam bau orang apa? Kimchi lah. Buram dulu lah. Tapi yang ni tak bau lumut lah. Yang ni dia bau macam parit-parit besar normal lah. Dia boleh lah nak makan. Memang tarik lah. Okay, kita dah boleh angkat dah ikan-ikan ni. Okay. Kalau aku suka ikan yang lembab-lembab lah. Dia tak apa garing-garing sangat sebab lembut isi dia tu. Kita nak kalau garing sangat ni dia akan jadi kerah lah. Dia macam apa? Lebih masak lah. Okay. Jadi taruh-taruh macam ni okay lah. Okay. Masa baik lah. Sekejapnya. Sekejap ingat lah. Memang terbaik lah. Okay. Tapi tak tu Okay, masa yang ditunggu-tunggu. Hak ni barang baik barang molek boh. Ya. Tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pukul 5 lah atas ikan ni pokok kucing. Sampel molek. Bismillahirrahmanirrahim. Okey kan, tibalah masanya waktu yang ditunggu-tunggu kan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ikan yang paling besar sekarang ni, fresh lah. Kita angkat-angkat bubur, kita goreng terus lah. Juicy dah tu menitik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wih, panas. Bismillahirrahmanirrahim. Silap kan. Wih, panas. Panas lagi. Sudah. Saya cari. Memang terbaik lah. Masa-masa limau dah tu kena dengan kecap. Memang kombinasi yang mantap lah. Kita lagi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut isi. Kalau goreng lembab-lembab dia akan macam ni lah. Kalau apa goreng garing-garing isi jadi macam apa, keras sikit lah, overcook kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nosur lah. Kalau tentu hujan ni lajuk Okay. Jadi, itu sahaja video aku untuk kali ni. Kalau semua jangan lupa subscribe, like, komen, share. Jumpa lagi pada video akan datang. Cek balik button subscribe kat bawah tu. Nampak subscribe tak? Kadang-kadang bila apa dah subscribe tapi dia ter-unsubscribe sendiri. Okay. Assalamualaikum. Jumpa lagi pada video akan datang. Bye.